Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Pasukan Inovasi Akademi Johor ingin mempersembahkan projek inovasi dari kami iaitu EV Safety and PPE Training Board. Mari ikut saya. Otomotif moden sekarang ini, keselamatan bekerja dengan kenderaan EV bukan sekadar penting, tetapi ia adalah kritikal. Sampai pekerja tidak menyedari bahawa kerja terhadap sistem berboltan tinggi EV berisiko terkena rendasan elektrik, harga boltan dan kebakaran PPE disebabkan cara penggunaan yang salah. Sebagai itu, pelajar juruteknik perlu memahami bukan sekadar apa itu PPE, tetapi bagaimana ia digunakan dalam konteks EV. Sebagai itu, kami membangkitkan projek EV PPE Training Board. Mari saya tunjukkan apa itu EV Safety and Training Board. Bagaimana PPE Training Board ini berfungsi adalah apabila kita menggantungkan model PPE tersebut pada switch, lampu di sini akan menyala. Bermakna PPE tersebut telah pun kita pakai. Apabila kita tidak menggantungkan PPE tersebut, lampu tidak akan menyala. Bermakna kita tidak memakai PPE tersebut, dan ini akan menyebabkan lampu pada kereta ini tidak akan menyala. Bermakna kita tidak bersedia dan tidak memakai PPE yang sepatutnya untuk melakukan kerja yang melibatkan kereta EV. Ianya akan menjadikan bahaya untuk diri kita dan orang sekeliling. Sekian, terima kasih.